Hi guys, okay, today is my last day vlog for convocation day. This is my room stay previous I cakap sebelum ni, so you can see that for my vlog before this. So what I want to say is this is recommend for you guys when to stay in the Kuala Terengganu. You can book in the room stay Umi. So kat sini kita dah kemas barang and nak pulang lah ke tempat. Kita tutup pintu, kita check apa semua dah tutup. Make sure kunci ya. Jangan tak kunci. Marah owner tu kat kita nanti kalau tak kunci. Kunci ya. Actually room stay ni dia combine sekali dengan rumah owner tau. Yang tadi kita orang kunci tu room stay lah. Dia, kalau korang nampak yang berpagar tu kan, yang tu rumah owner tu. Kat sini aku tak tahulah kenapa aku excited sangat. Sebab dah penat kan. Yelah duduk daripada 22 bulan sampailah 28 ni. Sumpah penat weh. Dia nak balik sebab esok tu dah nak kerja dah. Gitu. Okay, kat situ kita nak letak kunci tu. Okay, kita letak dekat dalam peti surat tu. Lepas tu apa lagi bestie? Kita pergi makan lah. Kita makan dekat Fauzi nasi kerabu. Macam-macam aneka lauk yang korang boleh pilih dekat sini. Nampak kan? Banyak weh. Bukan sekat nasi kerabu je. Ada biru goreng. Keropok leko pun ada. Sebelum pulang kita singgah beli keropok kering and keropok lekor lah ni kat sini. Tapi aku tak ingat lah location dia dekat mana. Tapi ke arah nak masuk Kelantan. Macam tu. Sebab kita nak balik ke arah utara kan. So kena lalu dekat Jalan Green. Kok mana lagi kan. Kita naik ke atas lah. Kena pulang. Kita pusing-pusing lah satu kedai ni kan. Nak tengok kita nak beli barang apa kan. Saya menyeramkan ni guys. Nampak tak? Takut. Orang kalau tengok tasik tu boleh, tapi kena lalu tangga ni lah. Dia tak macam tangga lah juga. Sebab dia agak curam. So korang kena hati-hati lah bila nak turun tu. Sudah sampai. Okay, kita ambil gambar dulu. Lepas tu dalam pukul 8 mesti kita sampai.
Hari keesokan sebab hari aku balik tu aku tak larat nak balut. So aku nak pergi sepinian untuk sudah arah ke sepiji aku. So aku balut esok tu. Aku ada baju yang sepatutnya yang tu untuk convocation punya day, tapi disebabkan dia tersilap baju ni lah. Jadi silap-silap situ, so aku pakai untuk hari biasanya untuk pre-convo gitu. So ni aku senaraikan baju-baju yang aku beli, yang aku dah habiskan duit-duit aku melabur di aku punya baju ni. Lihatlah. Yang ni lah baju untuk convocation yang aku ganti baju warna biru tadi tu. So ni total daripada 22 hari bulan sampailah 27 hari bulan. Tengoklah berapa ribu. Thank you for watching guys. Bye bye.